Saya nak tanya soalan pedih sikit. Tahun lepas, anda ada cakap kan? Tahun depan saya nak start buat bisnes raya. Anda nak tahu tak siapa jenis orang yang suka bertangguh ni? Kalau anda nak tahu, stay tengok video ni. Setiap kali nak raya kan, ramai orang pasang azam. Oh, tahun depan aku nak mula lah. Tahun depan aku nak tambah income. Tahun depan aku tak nak sesak dengan duit raya. Tapi apa dah jadi? Raya datang lagi. Macam tahun-tahun sebelum ni. Cerita sama je. Belanja besar, income sama, stres lepas raya. Bukan sebab tak ada peluang. Peluang datang setiap kali bulan Ramadan, bulan puasa. Cuma beza dia, ada orang ambil peluang, ada orang masih lagi menunggu. Dan orang yang tunggu ni selalunya ulang cerita yang sama je tahun ke depan pun. Ramadan ni adalah bulan yang aktif. Aktif berbelanja, aktif beribadat. Dia jadi sangat sesak. Ini bulan yang paling aktif. Perfume sebelum raya memang laku. Hadiah memang orang cari. Last minute memang orang panic buy. Soalan dia, anda nak ulang cerita yang sama ke? Anda tak nak ubah ke ending tahun lepas? Nak jadi ending tahun ni lagi best? Benda ni tak perlu pun modal besar. Tak perlu pun modal ribu-ribu. Start je dengan minimum order 10 botol. Pusing-pusing berapa kali sebelum raya. Tambah duit raya. Simple. Yang bezakan anda tahun ini dan tahun lepas cuma satu je, tindakan, iaitu action. So, sempena Ramadan ni, saya nak highlight tentang kami punya minyak wangi tuyu punya kelebihan, di mana kami ni mempromosikan lelong, promosi lelong yang selalu kami buat. Kan? So, harga memang cantik, harga memang murah, margin memang besar, minimum order hanya 10 botol sahaja. Nak buat brand sendiri ke, nak tak nak ke, tak ada masalah. Nak cepat ke, nak lambat ke, kita bagi alternatif lah. Jadi, jangan lepaskan peluang. Jangan tengok saja tahun ni. Ambil peluang. Jangan ulang cerita yang sama. Kalau anda tak nak ulang cerita yang sama, apa lagi? WhatsApp saya sekarang. Jangan tunggu raya habis.